hadir. Dan saya alu-alukan juga kehadiran Cik Nurmaliza Nordin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Alam Sekitar, Tasik dan Wetland, Perbadanan Putrajaya, bersama dengan pegawai beliau juga Cik Nurliana Rahman dari Perbadanan Putrajaya, dan juga ada Kak Lina kat sini, Cik Lina Ramzan, dan juga kepada semua para exco. Saya rasa ada ramai exco Kelab Kepulauan UKM dan juga para pelajar daripada program LSCP 1522 juga, dan juga mungkin ada juga daripada pelajar yang bukan dari dalam kalangan kepulauan juga yang sedang hadir dan join kita punya team facilitator untuk program the first international UNESCO Water Watch Program for Young Leaders. Okey, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana join kita punya team facilitator ni. Yang mohon adalah lebih daripada apa yang kita nak. Jadi ialah kita cuba untuk pilih sebab kita ada kekangan kuota lah, ada kuota tertentu lah kan. Jadi kita tak boleh nak ambil terlalu ramai lah, sebab kita pun dalam program ni pun nanti akan diterangkan jugalah oleh Cik Liza berkenaan dengan program ini, dan ia melibatkan pelbagai stakeholder. Sebab tu bila saya cakap kepada EXCO dan juga kepada beberapa pelajar yang program ini adalah program, salah satu contoh program yang berimpak kerana dia melibatkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, termasuklah penganjur utamanya adalah Perbadanan Putrajaya bersama dengan pihak UNESCO UNESCO IHP Malaysia, iaitu UNESCO International Hydrological Program Malaysia di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran, dan juga pelbagai lagi organisasi-organisasi lain yang juga merupakan sama ada penganjur bersama dan juga penyumbang modul-modul. Kita ada berapa belas modul tu yang akan bersama kita. Jadi saya rasa anda bertuahlah sebagai facilitator dapat berkomunikasi dengan pelbagai pihak organisasi yang terlibat. Saya rasa dekat 20 organisasi. Macam itulah lebih kurang kan. Kalau termasuk dengan hampir 20 kalau termasuk dengan organizer sekali lah. Jadi saya rasa Lina, over to you Lina. Lina mana? Hai. Yes? Ya. So kita akan mulakan taklimat lah maksudnya ya? Ya. So kita jemput, kerana kita nak jemput dululah. Ya, orang kata toke lah. Toke ataupun pengarah program untuk penganjuran program ini, iaitu Cik Nurmaliza Nordin, Ketua Pengarah Kanan Bahagian Alam Sekitar, Tasik dan Wetland, untuk memberikan sedikit taklimat pada kita tentang keseluruhan program ini. Lepas tu mungkin kita akan buat diskusi. Mungkin dalam masa Cik Liza bagi taklimat tu pun kita dah boleh lah apa-apa yang nak ditanya, discuss, dan kita boleh discuss teruslah. Okay, sudah tentu nanti discussion secara detailnya akan dibuat bersama facilitator sendirilah. Okay, kami hanya bagi tahu program ini tentang apa yang kita nak daripada facilitator. Umumnya ramai dah tahulah apa benda yang kita nak, cuma kena beri perhatian tentang sensitif nanti yang akan diterangkan. Jadi apa perkara-perkara yang perlu diambil berat ataupun perkara-perkara tugas-tugas yang perlu dibuatlah masa program ini. Okey, Ina? Liza ada? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Sorry, saya cuba nak on kamera tetapi ada masalah. Agaknya malu sikit petang ni. Tapi mic saya rasa okey, boleh dengar semua kan? Oh, terlalu kuat. Okey, tak apa. Dengar. Okey. Baiklah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasihlah kepada Cik Nick dan Kak Lina yang sekali lagi akan bersama-sama dengan Badan Putrajaya bagi pelaksanaan kem UNESCO. Sebenarnya ini bukanlah kem yang pertama. Kita biasalah menjelajah satu Malaysia sebenarnya ke Sabah dan Sarawak bersama-sama, dan alhamdulillah pada kali ini kem ini dilaksanakan
pada level antarabangsa. Pertama kali diadakan level antarabangsa dan dilaksanakan di Putrajaya. Justru saudara-saudari dari ekorelawan turut dijemput sama untuk bersama-sama dengan perbadanan dan juga UKM lah. Okey, sebagai latar belakangnya, kalau ikutkan program ini dilaksanakan pada 20 hingga 22 Mei di Taman Wetland Putrajaya. Dan tadi Cik Nik dah ceritalah ada banyaklah agensi-agensi yang terlibat, termasuklah Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO, UNESCO IHP Malaysia, Humid Tropic Center, Kementerian Pendidikan, kemudian kita ada pelbagai universiti daripada ialah daripada UTM, UUM, UNIMAS, UTHM, UMS, UMT, dah banyak lagi lah insyaAllah. Sorry lah kita ada selingan sikit kalau Cik Nik perasan Sekejap kita ada pesanan-pesanan masyarakat, khidmat masyarakat berkaitan dengan bandar rendah karbon. Sekejap Untuk Islam komputer dan peralatan elektrik apabila tidak digunakan, cabut soket apabila peralatan elektrik tidak digunakan dalam sempong yang lama, berhenti mengecas apabila bateri penuh, tetapkan suhu penghawa dingin pada 24 darjah Celsius, tutup semua pintu dan tingkap bila penghawa dingin dihidupkan dan manfaatkan cahaya dari luar dengan menaikkan bidai pada tingkap. Terima kasih. Okey, dia 1 minit sebenarnya tapi setiap hari kita dengar. Itulah, so dia suruh antara pesanan-pesanannya kalau dah handphone kita penuh tak payahlah charge lagi. Kadang-kadang kita biar je handphone kita di on sentiasa. Okey, saya teruskan lagi berkaitan dengan program ini sebanyak 24 sekolah yang akan menyertai, termasuklah daripada SMK Tun Said Nasir Johor, Sekolah Menengah Saint Muzaffar Melaka, Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Besar Negeri 9, Kolej Islam Sultan Alam Shah Selangor, Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Kuala Lumpur, Sekolah Alam Shah Putrajaya, Sekolah Menengah Putrajaya Presin 11, Sekolah Menengah Kebangsaan Abu Bakar Pahang, Sekolah Menengah Kebangsaan Lurah Bilut Pahang, Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Terengganu, Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Midin Kelantan, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Perak, Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Perlis, Sekolah Menengah Kebangsaan Sinmin Kedah, Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Damai Pulau Pinang, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Ahmad Shah Sabah, Sekolah Menengah Kebangsaan Lutong Sarawak, dan juga ada 7 international school di Malaysia ini, antaranya adalah Spectrum International School Putrajaya, Nexus International School Malaysia, ELC International School, King Henry, The Seven College, Australian International School Malaysia, Nexus International School Malaysia, kali kedua pula. Kemudian yang keakhirnya adalah Mont Kiara International School. So kat sini kita ada 24 sekolah yang akan menyertai kita dengan keseluruhan pelajar adalah seramai 78. Dan bersama-sama kita juga adalah tim ataupun ekorelawan dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang akan kita train sebagai trainers, dan juga kita akan melaksanakan sebanyak 15 modul yang kita akan disampaikan oleh pakar-pakar kita daripada 17 agensi dan juga lebih 20 orang accompanying teachers lah yang akan mengiringi adik-adik kita. Program akan bermula sebenarnya 19 hari bulan. Sebahagian daripada peserta akan mula tiba dan mereka akan ditempatkan di JPS Ampang. Yang ini kita minta JPS akan jadi host dulu. Kemudian pada keesokan paginya mereka akan dibawa dari Ampang ke Putrajaya untuk pelaksanaan pertamanya adalah betul ke siapa ni? Hari yang pertama kita akan ada kita kata opening ceremony, yang mana opening ceremony kita jangka bermula pada jam 9.
dimulai dengan welcome speech by UNESCO IHP Malaysia, kemudian kita ada opening speech by the President of Perbadan Putrajaya, kemudian kita akan adakan presentation of souvenirs untuk agensi-agensi yang terlibat, kemudian kita buat group foto. Okey, kemudian habis opening ceremony kita jangkakan dalam sejam sahaja, kemudian kita akan start dengan camp. Okey, camp kat sini ada 2 modul yang akan dilaksanakan di Dewan Melati Perbadan Putrajaya, iaitu modul berkaitan dengan tasik dakwalan Putrajaya dan modul kedua berkaitan dengan ekohidrologi yang akan disampaikan oleh HTC KL atau Berhimut Traffic Center KL. Kemudian kita akan bergerak ke tapak camp. Kita akan makan tengah hari dulu di Dewan, kemudian kita akan bergerak di tapak camp. Kemudian kita menjangkakan pada jam 2.30 hingga 3, kita dah bermula sebenarnya untuk kita punya briefing do and don'ts, kemudian pembahagian kemah dan sebagainya. Oh ya, sebelum saya lupa, camp ini akan dimulai dengan ice breaking. Selalunya Cik Ning yang akan buat ice breaking tau. 10.30 kita menjangkakan ice breaking dan juga briefing berkaitan dengan program camp ini dan juga bagaimana kita mengakses ataupun assessment of the activities lah kepada pelajar, dan juga kita perkenalkan dengan sistem logbook kita, dan juga kita adakan participants pre-survey. Cuma dekat sini ice breaking tu Cik Nik kita akan selaraskanlah siapa nak conduct dan sebagainya. Okey, kemudian ada 2 session tadi saya cakap. Session teknikal kita pertama berkaitan dengan tasik dakwalan Padang Putrajaya, yang kedua berkaitan ekohidrologi. Kemudian kita bergerak ke tapak camp. So kita start bahagikan kemah. Kemudian kita akan teruskan dengan modul ketiga, technical session kita berkaitan dengan water, rivers and people by the UKM lah. Ini memang sesi daripada tim UKM. Kemudian kita berehat sebentar, sembahyang dan sebagainya. Kemudian pukul 5 hingga 6.30 kita akan adakan recreational activity. Ini adalah sedikit mini explorers kita lah kita kata. So yang ni di samping kita beraktiviti, sebenarnya kita ada juga kita kata hands on technical activities berkaitan dengan bioindicator, plant diversity dan juga water quality. It's very simple sajalah sebab kita nak sambil dia beraktiviti, dia sedikit sebanyak dia belajar tentang tasik wetland Putrajaya secara hands on. Kemudian kita akan bawa balik, dia akan berjalan lebih kurang dalam 2 km. Sampai kat central wetland kita akan benarkan dia masuk dalam air lah. Kita akan ada mungkin sedikit water confident, ataupun kalau ada masa kita akan merentas dia akan guna tali, dia akan merentas tasik wetland, kita kata kawasan berair lah. Kemudian kita menjangkakan kalau dia nak berjalan balik dia akan ambil masa lebih kurang lagi setengah jam. Tapi mungkin kita akan sediakan kenderaan lah, kalau tak ada bas, kereta, basikal, motor, kita mungkin naik lori. So salah satu benda yang menarik lah juga, budak-budak ni tak pernah naik lori, kita akan angkut dia orang naik lori nanti. Okey, so balik tapak camp, mandi, solat dan sebagainya. Solat memang ada solat kita kata sembahyang berjemaah lah. Ini pun kita perlukan seorang ustaz lah, ataupun yang boleh membantu ataupun mengimamkan kita punya solat maghrib dan juga sedikit tazkirah lah berkaitan kepada adik-adik kita. Kemudian technical session bermula selepas itu pada jam 10, pada jam 8 dengan modul keempat berkaitan dengan climate change and its impact on water resources oleh Nahrim, dan juga modul kelima kita teruskan dengan modul kelima berkaitan dengan water for all daripada UniSyams, Universiti Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Rasanya betul dah tu. Kemudian pukul 9 kita akan ada Wetland Wonders at Night. Kita akan night walk lah di sini di kawasan wetland. Kemudian pukul 10 kita ada sedikit supper dan kita sembahyang isyak, dan sembahyang isyak ni memang bebas lah, kita tak ada apa sembahyang berjemaah. Kemudian kita jangkakan, selepas itu kita tidur lah. Okey, itu untuk hari yang pertama. Untuk hari kedua iaitu pada hari Rabu 21 Mei, kita akan sekali lagi kita akan sembahyang jemaah untuk subuh. Kemudian kita akan ada morning exercise. Okey, bila morning exercise pun sama. Kita mengharapkan facilitator yang akan lead kita punya workout lah untuk morning exercise. Kemudian kita breakfast. Tepat jam 9 kita akan sebenarnya kita akan bergerak
ke Hilir Empangan, naik bas juga kat sini. Mungkin Cik Yana tolong take note dalam kita punya jadual kita kena ada masa mula bergerak lah daripada tapak camp ke Hilir Empangan, sebab jam 9 tepat kita akan mula modul 6, 7, 8, 9 dan 10. So kita tengok kat sini ada 5 modul akan berjalan serentak, yang mana pecahan kumpulan peserta akan dibahagikan kepada 10 kumpulan utama ataupun 10 kumpulan kecil, yang mana dia akan dikumpulkan 2 kumpulan untuk jadikan satu kumpulan besar. So maksud dia pada awalnya mereka ada kumpulan 1 hingga 10, tetapi untuk pelaksanaan aktiviti teknikal ada kumpulan, contohnya kumpulan 1 dan 2 kita akan grupkan sebagai kumpulan A. Kemudian 3 dan 4 kumpulan B. So mereka akan melaksanakan aktiviti bersama-sama dalam kumpulan A, B, C dan E. Okay. Kemudian di sini modulnya adalah berkaitan dengan bioindikator daripada JPS USM. Kemudian modul 7 berkaitan forest and water dari UMK. Modul 8 berkaitan dengan water quality monitoring dari UTM dan UNIMAS. Kemudian modul 9 berkaitan dengan waste water treatment dari UNIMAP. Dan yang modul ke-10 berkaitan dengan stream flow gauging daripada UMT. So kita tengok pakar-pakar kita dari pelbagai universiti lah. Kemudian pada jam 12.20 kita akan balik semula ke tapak camp. Kita makan, sembayang. Kemudian pukul 2.30 kita akan start dengan technical session untuk modul 11, 12, 13, 14, 15. So sekali lagi kita akan bahagikan 10 kumpulan kecil tadi, kita akan grupkan menjadi kumpulan A, B, C dan E. So kita akan melaksanakan modul 11, 12, 13, 14 dan 15 secara serentak. Kita akan rotate. Okay, kemudian pada masa yang sama juga, kalau kita tengok next slide. Okey, pada masa yang sama juga kita ada satu program dipanggil Program for Teachers, Disaster Preparedness. Yang ni guru-guru pengiring akan ada program dia sendiri. So kat sini ada juga pakar dia yang akan handle untuk kita kata side event, Program for Teachers. Okey, kemudian pukul 5.30 ataupun 5.50 kita jangkakan modul teknikal kita tamat, kemudian kita teruskan dengan solat asar, kemudian kita bagi masa kepada pelajar ini untuk get together, untuk discussion, preparation for group presentation dan juga untuk dia sudahkan logbook completion, logbook lah. Okay. Bila cerita pasal group discussion, so di sinilah kita punya facilitator, kakak-kakak, abang-abang akan memainkan peranan yang sangat penting lah supaya dia boleh pastikan logbook disiapkan pada masanya, presentation dapat dilaksanakan dengan latihan secukupnya, adik-adik kita diberi tugasan yang sewajarnya, sama-sama mengambil bahagian dan sebagainya. So saya nampak di sinilah kakak-kakak dan abang-abang yang kita khususkan untuk menjaga grup akan memainkan peranannya dengan baiklah. Kemudian selepas itu pukul 7 kita ada lagi sembahyang maghrib secara berjemaah, kemudian kita makan malam. Kemudian malam kita benarkan mereka tak ada technical session dah petang malam ni pukul 8 hingga 9 ni dia preparation. Kemudian okey, bermula jam 9 sebab kita ada 10 grup. Kita akan kita kata kat sinilah dia punya malam kebudayaan kita lah, kita panggil group presentation session lah. So setiap grup akan diberikan 7 minit dengan temanya berkaitan dengan alam sekitar, berkaitan dengan water, environment dan sebagainya lah. Sama ada dia punya bentuk persembahan itu, sebab kita kena ingat sebahagian daripada adik-adik kita adalah peserta antarabangsa. So macam mana you nak selitkan kita punya Boria ke, kita punya Dikir Barat ke, kita punya pentomin ke dengan adik-adik yang mungkin tak pandai berbahasa Malaysia. Ataupun mungkin you paksa adik-adik kita yang sebelum ini berlakon cerita Melayu, kali ni dia kena cakap orang putih. Contohnya lah. So kita tengok. Ataupun kadang-kadang kalau dalam grup you tak ada pelbagai bangsa, mungkin you boleh tonjolkan kepelbagaian dari aspek languages, budaya dan sebagainya. So kita tengok di sini adik-adik dan kakak-kakak dan abang-abang kita kena bersedia daripada awal, kena dah ada mindset datang untuk bersama-sama membantu adik-adik ini menyelahkan dia punya bakat kepimpinan. So you dah ada target untuk persembahan nanti you nak buat apa.
Biasa-biasanya kalau senang-senang selalu orang buat choral speaking. Tapi bagi kita choral speaking tu dah biasa dah. Mungkin choral speaking tu dia akan ada tema dia. Kemudian adalah nanti seorang bercakap English lah, seorang cakap Melayu, seorang cakap Kelantan, cakap Kedah. Itu kita dah biasa dengar lah. Tapi kalau nak buat pun boleh. Sebab kita ada pelbagai negeri, pelbagai bangsa dan pelbagai agama. Tapi still saya mohonlah dalam masa beberapa hari yang akan datang ni, sebelum kita melapor diri di camp, saudara-saudari bersedialah untuk, sebenarnya bukan setakat ujian kepada adik-adik kita, dia part of ujian kepada saudara-saudari sebagai kita kata pengemudi untuk program kita kali ini. Kemudian you akan adakan group presentation dan juga habislah kat situ. Siapkan buku log dan sebagainya. Sebab apa kita nak buat presentation awal? Sebab kita nak tengok macam mana pergerakan 10 grup ni. Besoknya barulah majlis penutup yang mana mungkin sebahagian daripada presentation itu kita akan persembahkan di hadapan bos-bos kita pada majlis penutup. Dan sukacita juga saya nak bagi tahu majlis penutup kita mungkin akan disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Malaysia. So it's very high punya high end punya guest kita untuk kali ini. So kalau kita tengok hari ketiga, kita ada still mungkin hari terakhir untuk kita berjemaah, subuh prayer. Kemudian ada sedikit exercise, kemudian kita breakfast. Kemudian kita akan start lah kita punya majlis, kita kata majlis penutup lah. Yang Berhormat Menteri akan tiba seawal ataupun dalam lingkungan jam 10.20 macam itulah, dan kita jangkakan majlis penutup akan bermula pada jam 10.30 pagi. Dia pun tak lama sebenarnya, saya rasa paling-paling pun mungkin dalam sebelum pukul 12 tu kita dah selesai lah. Pukul 10, 10.30 video montaj. Okey, betul. Antara pukul 10 hingga pukul 12. Kemudian kita adalah presentation penyampaian hadiah kepada peserta terbaik, kepada grup terbaik dan juga grup terbaik ni kita ada gold, silver dan bronze lah. Daripada 10 grup tadi kita akan pilih 3 grup yang terbaik untuk kita anugerahkan gold, silver dan bronze award. Yang ni kalau adik-adik kita ni, grup ni menang, maksudnya kakak-kakak abang dia pun patut berbangga lah sebab mereka yang mencorakkan kemenangan itu. Kemudian kita adakan juga, kita sembahkan juga ataupun kita awardkan juga best male and female participant award lah kepada peserta terbaik juga. Yang ni pun satu lagi sebab kita akan minta saudara-saudari pembimbing kumpulan ini akan mencalonkan calon-calon peserta terbaik untuk lelaki dan juga wanita. Itulah kita kata banyaklah peranan-peranan ataupun banyak peranan yang perlu dimainkan oleh saudara-saudari sebagai kita kata fasi teknikal lah, ataupun fasi akan bersama-sama dengan grup. Kemudian kita menjangkakan majlis penutup ini akan selesai pada jam 12.30, 12.40 macam itulah. So kita makan dan habislah kita punya program. Saya rasa itu sahaja untuk makluman awal. Cik Nik, kalau ada apa-apa boleh tanya lagi lah. Okey, terima kasih kepada Cik Normaliza Nordin. Okey, cuma saya nak buat pencerahan yang lebih sedikit lah daripada apa yang dinyatakan. Okey, sekejap ya, saya share balik. Saya kena tengok. Okey, kalau dekat sini, ni Kak Lina yang buat slide ni. Okey, so based on kepada senarai yang kita dapat, yang saya fahamkan, ini adalah senarai untuk fasilitator kumpulan, ada fasilitator teknikal, ada fasilitator media, dan juga kita tulis siap-siap lah co-MC lah. Okey, jadi saya terangkan secara umum lah ya. Sebab yang ni secara umum, so you all kena faham apa perkara yang you all kena buat lah kan. Tapi nanti along the way nanti bermula daripada hari ini dah bolehlah bising-bising dalam grup tu tentang perbincangan apa benda yang kita nak buat lah. Okey, seperti
seperti yang diterangkan oleh Cik Norman Nordin tadi, saya nak pergi ke facilitator kumpulan. Okey. Okey, untuk facilitator kumpulan ni, facilitator kumpulan akan berada dalam kumpulan dah. Okey. Untuk membantu dari segi pergerakan kumpulan ni. Saya terangkan yang perkara yang penting saja. Okey. Perkara-perkara yang based on kepada pengalaman kita, apa yang perlu digerakkan. Yang pertama adalah dari segi ketepatan masa. Okey, sebab kalau tengok dalam tentative ni agak pack, sangat pack. Memang itu lalunya untuk kem-kem kita agak pack, jadi kita perlukan bantuan daripada para facilitator untuk make sure ahli-ahli kumpulan berada di tempat yang betul, berada di tempat yang betul dan pada waktu yang betul. Okey. Maksudnya kena ada orang kata tu disiplin lah, sebab dari segi pemarkahan untuk kumpulan tadi yang ada anugerah silver, award dan sebagainya tadi tu, untuk ada kumpulan lah facilitator daripada kita ada 10 kumpulan tadi. Jadi 10 kumpulan ni bertanding sesama sendiri dan ada beberapa kriteria yang kita nilai dan para juri ni diketuai oleh saya, Cik Norman Nordin juga, dan Dr. Kailin Dr. Chong Kailin dari UUM yang akan judge lah sedikit dan judge semua kriteria lah. Yang pertama adalah untuk aktiviti kumpulan ni, okey, kita lihat kepada sejauh mana para pelajar dapat tepati masa, iaitu yang kita bagi portion tu kepada camp komandan. Kita ada ke camp komandan? Saya rasa ada kot camp komandan, ataupun kita beri kepada ketua facilitator. Okey, nanti kita tetapkanlah nanti ada portion untuk disiplin lah dari segi ketepatan masa, macam mana kumpulan-kumpulan tu behave bila dia melaksanakan aktiviti berkumpulan, modul-modul nanti pergerakan dia baik dan sebagainya. Itu kita akan lihat dari segi disiplin lah. Yang kedua, nanti kita akan terangkan secara detail lah berapa persen dan sebagainya lah. Yang kedua adalah dari segi pelaksanaan modul. Okay, markah pelaksanaan modul. Pelaksanaan modul ni bila kumpulan pergi ke modular ni adalah agensi yang deliver modul berkenaan lah, yang tadi 1 sampai 14 tadi. Bila kumpulan pergi ke modular berkenaan atau mengalami ataupun menduduki modul berkenaan, jadi modular tu sendiri akan buat penilaian dari segi how aktif the kumpulan, ada banyak soalan, ada maksudnya kumpulan tu baguslah beri perhatian, sejauh mana dia buat bagi fokus dan sebagainya. So akan diberikan dan dengan kuis dan sebagainya lah mungkin modul akan buat. Jadi maka akan diberikan berdasarkan kepada kumpulan dia boleh tengok ke semua 10 kumpulan tu. Tapi kalau untuk modul yang teknikal tadi kan, teknikal di lapangan yang dihilir tadi tu, yang itu dia lain sikit. Maksudnya 10 kumpulan tadi yang ada sikit-sikit ni, maksudnya ada 10 facilitator nanti. Okey, tapi dalam bila kerja lapangan yang teknikal yang hari kedua tu ada 2 sesi, kerja pagi, kerja petang di hilir sungai tu. Satu kumpulan akan digabungkan, dua kumpulan akan digabungkan menjadi satu, menjadikan dia akan jadi 5 kumpulan besar. Okey, mungkin kumpulan 1 dan kumpulan 2 kita akan decide lah. Kumpulan 1, kumpulan 2 jadi kumpulan A contoh. Kumpulan 3 dan 4 kumpulan B dan sebagainya sampai 5 kumpulan. Jadi 5 kumpulan ni akan pergi kepada setiap modul nombor 1 sampai nombor 5 tadi kan. Untuk sesi pagi contoh nombor 1 dan nombor 5 dan berlangsung secara serentak selama 40 minit. Okey, bila tamat je 40 minit akan ada whistle ataupun hailer akan cakap tukar. Tukar tu maksudnya kami akan bagi nanti jadual pertukaran. Maksudnya kumpulan A tadi yang terdiri daripada kumpulan 1 dan 2 tadi, lepas 40 minit dia akan pergi ke modul mana. Dan sama juga yang lain tu. Dia akan rotate. Tiap 40 minit dia akan bergerak. Semua kumpulan-kumpulan ni, 5 kumpulan besar ni akan bergerak sehingga habis modul berkenaan. Demikian juga berlaku pada sesi petang. Okey, semua berkumpul dalam 5 kumpulan dan 5 kumpulan tadi akan rotate selama 40 minit dalam satu modul tu. Memang kadang-kadang apa yang saya lihatlah ada beberapa perbincangan tu kumpulan tak tahu nak pergi ke mana. Sedangkan kita dah bagi dia punya jadual dah. Lepas ke modul UMT dia lepas tu dia kena pergi ke modul ini. So apa yang berlaku kenapa berlaku macam tu? Sebab mungkin katakanlah dia pergi ke modul UMT okey, along the way di jalan tu mungkin ada modular yang kata ni daripada
sebelah mana, memang itu buat. So ada yang macam ikut je kan. Tapi saya nak minta facilitator tu utamanya untuk lead kumpulan supaya make sure kalau daripada UMT nak pergi ke UTHM tu kan, make sure dia daripada UTHM baru you pergi ke tempat mereka lah. Tapi untuk kerja lapangan sesi pagi tu, hari kedua tu sebenarnya dia dekat di sungai tapi kawasan dia dekat-dekat di situ je. Sebenarnya tak ada jauh sangat lah. Semua stesen checkpoint lah kita panggil kan, daripada sebab dia memang tepi sungai, ada yang termasuk sungai jugalah untuk buat pengiraan dan sebagainya, tapi dia dekat-dekat saja. Sama juga dengan sesi petang kita tak buat di hilir sungai tu. Sesi petang kita akan back dekat campsite kita. Okay, yang hari kedua tu bukan di hilir sungai hanya pada waktu pagi saja. Sesi petang kita berada di camp kita dan tempat lokasi dia pun berada di sekitar dekat kita punya tapak kemah lah. Yang tu pun sama juga. Kita kena patuh kepada 40 minit tadi tu. Kalau suruh tukar. Okey. Dan kemudian apa yang penting adalah bila sesebuah kumpulan tu melalui sesebuah modul, okey, tak kisahlah dia bergabung dengan kumpulan lain untuk waktu sesi lapangan tu ataupun memang kumpulan tu sendiri pergi satu-satu ke waktu, sama ada secara paralel tu yang secara ramai-ramai tu ataupun secara 40 minit tu, make sure setiap kumpulan menjawab soalan-soalan yang berada dalam buku log. Setiap kumpulan akan diberi pada waktu taklimat nanti, awal-awal nanti akan diberikan buku log. Buku log tu buku soalan sebenarnya, buku soalan untuk setiap modul. Semua 14 modul yang dipersembahkan pada program ini ada soalan-soalan yang kena dijawab oleh setiap kumpulan, bukan setiap orang. Setiap kumpulan dia akan dapat satu buku soalan, jawablah. So make sure setiap kumpulan jawab. Ada yang saya nampak kadang-kadang dia tak jawab sebab memang pack. Tapi saya nak bagi tahu saya memang pack. Tapi make sure facilitator kalau ada waktu macam habis modul awal ke kan, masa yang 40 minit tu kan, habis awal, tarik siap-siap para pelajar untuk bincang, jawab ni, kita dah lalu modul ni tadi, jawab. Make sure yang itu. Sebab itu adalah kriteria yang ketiga. Tadi yang pertama apa tadi? Disiplin. Yang kedua pelaksanaan modul. Yang ketiga adalah buku log. Dia ada markah untuk buku log. Okey. Dan yang terakhir adalah yang Cik Normalita nyatakan tadi adalah persembahan kumpulan. Okey. Untuk persembahan kumpulan, kan kita selama ni kita akan buat tema dia berdasarkan alam sekitar, air dan alam sekitar. Okey, air dan alam sekitar dalam pelbagai bentuk persembahan apa-apa sajalah. Kan? Ada yang macam Cik Liza kata, ada yang buat choral speaking lah, ada yang buat keksa, ada yang buat choir, ada yang menyanyi. So maksudnya dia bentuk-bentuk persembahan begitulah. Okey. Yang itu pun ada markah yang akan kita judge lah masa waktu persembahan nanti. Dan ada beberapa kumpulan yang dapat markah penuh tadi, beberapa top pun yang kita akan tengok nanti yang akan dipilih untuk membuat persembahan pada waktu penutup nanti. Okey. Again, dan lagi satu hadiah yang memang kita tawarkan adalah hadiah peserta lelaki dan perempuan terbaik yang Cik Liza nyatakan tadi. Okey, saya nak minta bermula dapat pelajar tu masuk dalam kumpulan pelajar. Saya nak minta para fasilitator kumpulan untuk dah mula lihat pelajar-pelajar yang aktif, okey, yang memang dia follow, dia aktif dalam kumpulan, berbincang, dan dia boleh tengok dia sebagai leader, sebagai kumpulan dia yang dominan ke atau macam mana kan, yang anda rasa dia berhak ataupun layak untuk menjadi calon kepada pekerja terbaik. Saya tak tetapkan setiap kumpulan ada satu. Tidak. Kalau katalah kumpulan untuk fasilitator satu, kata tak ada pun, lemah je kan, tak ada lah. Jangan puas untuk ada. Kalau tak ada. Walaupun fasilitator kumpulan satu, dia nampak kumpulan tiga tu ada budak tu, itu baguslah dia, saya tengok dia bagus. Boleh cadangkan. Make sure ada nama dia dan kumpulan mana. Okay, so ini kebijakan semua fasilitator lah dalam kumpulan nanti, fasilitator sebanyak 14 orang nanti tu, 10 orang nanti, korang macam cadangkan kepada juri siapakah calon-calon lah untuk lelaki dan juga perempuan. Sebab
pada selepas saja persembahan kumpulan. Okey, selepas persembahan kumpulan, sebelum persembahan kumpulan lagi, satu apa yang akan berlaku adalah kita akan collect semua buku log. Buku log kita akan collect, okey. Buku log kita akan collect dan kita akan marking selepas saja persembahan kumpulan nanti. Persembahan kumpulan, itu kami kena marking, ada tim juri jugalah akan marking, dan pada masa itu juga kami akan panggil masa you all masa itu kita akan panggil calon-calon yang saya nyatakan tadi kan, yang dicadangkan oleh facilitator untuk set untuk lelaki dan perempuan. Kita akan buat satu temu bual lah untuk kita lihat nilai, dan kita akan pilih satu, juri akan pilih satu dalam kalangan wanita dan lelaki, siapakah yang berhak untuk mendapat hadiah untuk persembahan untuk pelajar terbaik lelaki dan wanita. Jadi banyak yang berlaku terutamanya pada waktu petang hari kedua tu. Sangat penting, sangat penting. In fact, saya pun akan sampai waktu sebelum persembahan kumpulan sebab saya tak boleh hadir untuk hari pertama tu. Hari kedua tu insya-Allah saya akan hadir. Jadi saya nak minta bantuan lah daripada facilitator untuk tentukan disiplin pergerakan, mematuhi jadual dan mematuhi time. Kemudian dari segi nak buku log tu, make sure jawab, jangan tak jawab. Masa you all hantar, saya akan check dan mana-mana yang tak jawab tu, saya akan bagi balik dan you all kena jawab lah. Maksudnya pelajar kena jawab, pelajar kena jawab balik dan bagi pada saya. Dan kemudian make sure pada masa yang sama juga ada waktu peluang, buatlah persembahan kumpulan punya latihan ya. Sebab benda ni akan dimaklumkan pada awal lagi, pada sejak diberi kumpulan lagi akan dimaklumkan semua apa yang saya maksud, yang saya nyatakan ni, supaya anda semua ataupun peserta semua lebih faham dan juga dapat dapat conduct, dapat buatlah apa yang patutnya dibuat, dibantu oleh facilitator. Okey. Alright, itu untuk facilitator kumpulan. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Kemudian facilitator untuk media. Okey, media ni pendek kata untuk buat montaj, sebenarnya montaj video, sebab kita akan tayangkan montaj video ni pada waktu penutup. Okey, jadi saya faham untuk facilitator media saya rasa ada berapa je kan, ada 2 orang je kan. So saya nak minta juga kerjasama daripada facilitator kumpulan juga untuk membantu, sebab facilitator kumpulan ni ada dalam kumpulan, jadi kadang-kadang kita nak juga footage, nak ambil sikit footage dari kumpulan aktiviti yang kumpulan berkenaan buat kan. Buatlah, ambillah video dan sebagainya. Nanti saya minta facilitator media dapat tentukan saya rasa you all mungkin ada dalam minda you all nak buat pakai apa, nak buat dimension apa, dia punya size tu, supaya nanti facilitator kumpulan utama ataupun facilitator lain ataupun saya ke siapa-siapa tiba-tiba nak ambil video ke apa, nak yang bentuk macam mana, portrait ke landscape ke, you all kena tetapkan. Okay, ikut keselesaan yang you all lah, nak portrait and landscape, then kita akan tangkap melalui landscape lah, video ataupun gambar tak ada masalah lah kan. Mungkin gambar pun kita pun kena bantu bahagian media, sebab media ni penting untuk dia orang nanti lepas habis persembahan kumpulan tu, utamanya dia orang akan buat dia akan rangkumkan semua gambar dan juga video-video untuk buat montaj lah. Tak kisahlah dalam tu ada video ke, dalam tu ada gambar ke, atau saya rasa saya pun dah bincang dengan Akmal, saya rasa apa yang bentuk yang akan dibuat. Tapi bolehlah sekarang saya balik kalau kurang faham lah, tapi saya rasa faham tu. Yang selalu you buat tu lah, gambar-gambar, video-video tu lah, yang penting kena capture setiap daripada pendaftaran lagi sampailah ke sekurang-kurangnya sampai persembahan kumpulan. Okey. Ada juga event yang sampai majlis penutupan, tapi saya takut nanti tak sempat kan. Tapi saya rasa sampai persembahan kumpulan tu saya rasa dah okey dah. Okey, sebab yang itu yang last kali lah untuk kita rangkumkan semua kepada VIP apa yang kita buat. Kemudian facilitator teknikal ni selain daripada kumpulan, selain daripada kata media tadi, maksudnya membantu dari segi membantu urus dia utama. Okey, urus dia utama untuk bagi edar macam-macam lah ni, edar t-shirt lah kan, untuk membantu nanti kemah nanti. Okey, nanti akan diberikan taklimat lah macam apa yang buat nanti. Okey,
anda jangan risau, anda akan di-guide nak buat apa. Okey, sebab urusan utamanya adalah kami semualah. Cuma kami minta bantu bila you all datang ke sana, cuma execute je apa benda yang kami cakap. Okey, tolong ni dah. So you all pun tak perlu fikir macam mana nak buat. Kami akan cakap buat ini, itulah yang kami permudahkan lah ya, sebab you all tak ada dalam jawatan kuasa. Jadi, so kami yang akan fikir apa yang kena buat, tapi bila tiba harinya kita buat sama-sama lah. Okay, alright. So yang ni semua saya dah, okay. Yang ni saya nak highlightkan balik daripada Cik Liza nyatakan tadi. Okay, saya nak minta you all boleh discuss bersama facilitator, tak kisahlah media ke, teknikal ke, kumpulan ke, you all kena rancang dalam aktiviti ice breaking ya. Okay, ice breaking maksudnya kita nak pecahkan, nanti kita akan bagi, you all boleh communicate dengan kita cara macam mana. Kalau you all perlukan senarai nama ke, kena maklum dengan kita. Kalau benda tu pendekatan dia, kena ada nama, kami kena sebut nama atau bagi tahu. Okay, cara macam mana you all kena bagi tahu kami supaya kami boleh faham lah. Okay, so arrangekan, yang penting dalam ramai-ramai yang datang tu dipecahkan kepada 10 kumpulan. Okay, ada kumpulan yang akan dapat 9 ke 8 ke 7 ke, nanti dia tak akan sama lah kan, sebab semuanya tak cukup 100 tak silap. Dia dalam 90 lebih macam tu lah. Jadi nanti tapi tak apa, kita tengok berapa orang yang dalam pendaftaran dan kita akan bagilah nanti orang pandai-pandai nak buat macam ni kan. Tapi prepare daripada awal, buat discussion daripada sekarang sampai menuju ke program tadi, you all boleh bebas untuk discuss bersama sini ya. Kemudian untuk aktiviti senam pagi, boleh buat juga senam aerobik kan. Cara macam mana, okey, buatlah macam mana pun. Okey, tapi saya nak tekankan pada aktiviti ice breaking ini sebab ni program pertama kan. Event maksud pertama dalam program tu, kena make sure kita buat dengan kemas lah. Kan, masa tu mungkin first impression lah tentang program ini kan. Tapi saya akan you all selalu buat benda ni. Yang tak selalu buat, belajarlah untuk buat kan. Kalau tak reti, tak apa, tanya pada saya, tanya pada urusan yang lain. Kak Lina pun ada. Okay, don't worry. Kalau yang dah buat tu, okay, bantu dengan yang lain-lain untuk buat sama-sama. Kalau yang tak pernah buat, belajarlah, tak apa, tak ada masalah kan. Don't worry. Kita pun tak adalah garang sangat. Tak ada. Kita nak menjalankan aktiviti secara bersama. Aktiviti senam pagi, kemudian yang ni yang lain lah yang saya nyatakan tadi lah, instruktur modul, membantu untuk pelaksanaan modul tadi, kemudian perjalanan, pergerakan dan sebagainya tu mesti ikut waktu dan juga tertib lah. Okey. So yang terakhir ni alert untuk kecemasan. Okey, whatever kecemasan, whatever demam ke dan sebagainya, perlu maklumkan kepada pihak kami lah. Urus dia ya, supaya kami dah standby dari segi apa nak buat untuk bawa ke klinik dan sebagainya. So make sure kita alert kalau dia sakit dan sebagainya. Okay, so yang lain-lain saya rasa tak ada. Okay, so boleh bermula untuk buat persembahan, untuk rancang lah nak buat macam mana ice breaking. Kemudian you all nak rancang macam mana. Saya rasa perlu ada seorang leader dalam kalangan exco saya rasa, sebab you all ada buat iStar kan. So saya nak, siapa yang jadi ketua pengarah ataupun siapa-siapalah boleh lead, maksudnya you all boleh buat meeting bersama sendirilah. Dan sebab ambil ada keperluan facilitator, technical or media, dia nak sesuatu lah untuk kerjasama yang saya kata tadi itulah, maksudnya nak minta tolong ambil gambar. You all kena dia sama sendiri, jangan tunggu kami. You all diberikan kebebasan untuk buat, asalkan meet dengan apa yang tentatif dan yang kita nak. Don't worry, you all teruskan apa-apa perbincangan yang you all nak supaya dia memudahkan lah. Nak lebih mudahkan boleh tanya kami juga supaya kami pun alert lah keperluan semua. Okay, ada apa-apa soalan? Ada Cik Liza, Cik Lina, Cik Yana, ada apa-apa nak tambah? Faham ya? Ya, Cik Nik. Ya. Okey, saya nak ingatkan kepada kakak-kakak dan abang-abang angkat yang akan jadi, khususnya yang akan bersama-sama dengan grup lah. So you all adalah orang, kita liaison officer lah antara pelajar dan juga urus setia. So kita menjangkakan you all adalah orang yang paling dekat lah dengan peserta kita. Saya risau kalau kita bagi, sebab kita akan bagikan grup secara random, termasuk juga pelajar antarabangsa, sebab semua orang akan dapat adik-adik
Mak Saleh lah kita kata. Kalau tak Mak Saleh pun African ke Jepun ke saya tak sure lah. Tetapi you akan dapat juga sebahagian daripada kita kata non-Malaysian lah, foreign student ni. So make sure dia tidak rasa tersisih lah. Saya bimbang nanti among kita punya anak-anak nanti, adik-adik kita akan cakap Melayu, kemudian dia rasa dia tersisih, dia pula tak join aktiviti, tak join. So di sinilah facilitator memainkan peranan lah. Dan juga untuk facilitator yang tadi Cik Kak Lina tulis co-MC, dia mungkin akan bersama-sama berganding lah dengan MC Perbadanan untuk meng-MC kan program Majlis Penutup dan Perasmian dalam bahasa Inggeris. Sebab kita tak nak, kita tak nak adik-adik foreign student kita rasa tersisih lah. So memang sepanjang program rasmi kita akan dalam bahasa Inggeris. Okey, nanti Cik Nik. Okey. Merujuk kepada yang bahasa Inggeris itu tadi, okay, kita ada observer daripada KPM juga, sebab program ini yang pentingnya untuk pelajar-pelajar lokal lah kerana mereka akan dapat markah EASJK macam itulah kan, markah kurikulum lah, yang ni merit penting untuk sekolah dan juga untuk pergi ke universiti dan sebagainya. Jadi ada observer yang akan lihat untuk program ni, program bertaraf antarabangsa. Okey. Jadi kalau ikutkan kita meet dengan kriteria yang ditetapkan, tapi observer ni just nak make sure saja lah, okey betul ada pelajar antarabangsa, program dijalankan dalam majoriti dalam bahasa Inggeris, dan that's it. Okey. So ada observer je lah, tapi tak ada kaitan dengan facilitator pun. Yang penting kita jalankan seperti yang dirancang. Itu sajalah organisasi itu. Okey. Ada apa persoalan tak? Soalan-soalan untuk ditanya sementara saya dengan Kak Lina, Kak Yana, Kak Liza ada kat sini. Ada apa persoalan awal tak? Boleh faham ya? Okey. So saya rasa kalau tak ada, nanti kita kalau perlukan perbincangan lanjut ke apa, bolehlah secara sendirilah boleh. Mungkin ada yang tak kenal, berkenal-kenal selama sendiri dan boleh mula berbincang lah tentang kerak kerja tak faham boleh tanya kami, boleh tanya dalam grup tu ada Cik Liza pun ada saya, ada Cik Lina, ada Cik Liana ada dalam tu. Boleh tanya terus dalam tu. Nak buat kalau you orang rasa tak selesa, nak buat grup lain buatlah, tak ada masalah. Yang penting jangan keluar daripada grup facilitator tu, sebab nanti senang kami nak communicate ya. Okey, ada lagi soalan atau apa-apa tambahan? Tak ada? Okey. So kalau tak ada, kita akan jumpa pada 20 hari bulan lah pada jumpa bukan, tapi saya akan sampai 21, tapi semua majoritinya akan sampai 20 hari bulan. Dan memang agak, 20 bulan kita kena on time lah. Okay, kalau untuk facilitator UKM, nanti kita akan arrange tu lah. Nanti kita akan tengok macam mana. Yang daripada tempat lain, ni je lah, Akmal je lah, daripada Langkawi. Okay. Daripada Langkawi, dia akan sampai pada 19 juga. Tapi dia akan bermalam di Sajang dan esoknya akan pergi lah. Mungkin Kak Lina boleh bantu lah nanti bawa ke Putrajaya. Okey? Alright. Tak ada? Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, saya rasa itu sahaja taklimat kita. Segala yang lain-lain semua tu kalau tak faham, perlukan pencerahan, boleh terus pada kita dan kita amat gembira untuk membantu dan kami gembira dengan penyertaan anda dalam program ini. Okey, saya rasa itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Cik Nik. Ya, terima kasih semua.